Disebabkan kerajaan Madani tidak berjaya kawal Akmal Saleh, maka DAP telah lepaskan Lim Guan Eng. So hari ini Lim Guan Eng telah memberikan 10 perkara kepada Anwar Ibrahim. Kalau sekiranya dia buat perubahan, maka perkara inilah patut dia lakukan. So dia bagi 10 perkara. Panjang cerita dia. Baru kita dengar setelah 3 tahun suara Lim Guan Eng. Pasal tak tuan-tuan? Sebelum ini kita tak dengar Lim Guan Eng. Kita dah dengar senyap je. Tiba-tiba hari ni pom keluar Lim Guan Eng. Kan DAP seorang bising, 2 bising, pom Lim Guan Eng keluar tuan-tuan. Belum lagi Lim Kit Siang. Lim Kit Siang dah bersara lah, dia tak kisahlah. Lim Guan Eng keluar suara hari ni, baru kita tahu. Menggelabah kau. Kita bagi 6 bulan kerajaan untuk buat reformasi, kata DAP. 3 tahun kemudian baru kita dengar suara DAP tuan-tuan. Baru kita dengar. Selama ini kenapa kita tak dengar suara DAP? Ini sebab dia. Kenapa beban ini sebenarnya kita sendiri yang buat beban ini. Kita sendiri yang mencipta beban ini. Dan hari ini saya ceritakan beban ini tuan-tuan. Saya tanggung lama benda ini sebab saya duk tahan je supaya, yalah, saya tak nak jadi nanti awal-awal 3 tahun pertama orang maki saya. Kau ni kerajaan baru tertubuh, takkan kau nak tegur sebegini sebegitu. Sabarlah, banyak lagi perubahan kita nak buat. Sekarang dah 3 tahun, saya dah boleh tegur dah. Dia macam ni lah tuan-tuan. Apa isu dia selama 3 tahun ini? Okey, kita buat kerja kita elok je. Ada je di kalangan Menteri UMNO yang perform. Ada. Kan? Kita kutuklah Saifuddin macam mana. Sebenarnya Saifuddin perform. Antara perform bukan semua. Antaranya hal isu kerakyatan. Dia perform. Saya nampak beberapa perkara dia buat. Tapi bab Poka, Sosma, Akta Hasutan, yang tu dia memang dia fail lah. Tapi bab kerakyatan rakyat Malaysia, okay, dia bagus. Azalina, saya nampak dia bagus. Saya nampak perubahan yang dia buat. Tetapi banyak perkara di samping kita ni duk sibuk dengan kementerian-kementerian dan membetulkan perkara yang sepatutnya dibetulkan, ada benda yang kita kompromi terlalu banyak. Kita kompromi terlalu banyak dengan GPS. Kita kompromi terlalu banyak dengan GRS. Kita kompromi terlalu banyak dengan warisan. Kita kompromi terlalu banyak dengan UMNO Barisan Nasional. Kita terlalu banyak kompromi. Yalah, kita ni nak kena menjaga kerajaan kita. Betul lah. Saya nampak on one point yang macam tu lah. Tetapi beban yang nanti sekarang lah. Inilah dia hasil yang kita kena pikul. Hasil yang kita kena pikul, inilah dia tuan-tuan. Inilah hasilnya. Hasil daripada apa yang kita buat. Saya mula-mula bentuk kerajaan, saya ada tulis satu posting kat FB saya pada waktu itu. Berhati-hati terlena di dalam pelukan dan belitan ular yang selesa. Kerana belitan dan pelukan itu bukan untuk menyelesakan kamu, tetapi dia bersedia untuk memakan kamu. Erti kata maksud saya pada waktu itu, berhati-hati dengan orang yang bermulut manis. Kita kerajaan tuan-tuan. Orang bermulut manis ni akan datang kepada kita. Saya memang penyokong tegar dulu. Walaupun saya ini sokong UMNO, walaupun ni saya sokong GPS, tapi sebenarnya saya penyokong reformasi ni. Tapi jangan risau, projek ni semua kita. Saya kata berhati-hati. Bukan saya kata kena buang UMNO, tak. Bukan saya kata kena buang GPS, tidak. Tapi saya kata berhati-hati deal dengan mereka. Kena ada kebijaksanaan, kebijaksiniin dan kebijaksiniun untuk memastikan bahawa bila kita offer something, kita dapat something. Bila dia nak something, kita kena dapat something. Tapi kadang-kadang ada peringkat lain, kita ni terlebih bijak pula. Kita lantik Azam Baki kat situ. Saya nampak, kenapa nak lantik Azam Baki lagi? Now imagine tuan-tuan, you are someone yang tersepit. It's either you akan dihabiskan jawatan KPSPRM atau you diteruskan. Okey, kalau diteruskan, takkan tak ada syarat. Bukan saya nak menuduh, tapi logik akal kita lah, konspirasi teori. Takkanlah dia tak disuruh akan sesuatu. So bila berlaku adun-adun Sabah hari tu, terus saya terfikir, Madani, reformasi, macam mana benda itu keluar tapi tak didakwa, keluar tapi tak dibawa ke muka pengadilan? Sudah. Kan saya kata kan, Samsul Iskandar tak sampai seminggu lebih tu terus dakwa, masuk lokap, dakwa terus.
tangkap, masuk lokap, dakwa. Video tak ada, muka Samsul Iskandar. Resit semua tak ada, resit Samsul Iskandar kecuali 1-2. Pom, tangkap, terus masuk. Yang ini muka adun ada, video adun ada, pengakuan adun ada, WhatsApp adun ada, transaction ada, siap semua, komplit. Tangkap pun tidak. Bertanding, menang, dapat jawatan lagi, tuan-tuan. Ini beban yang kita terpaksa pikul. Inilah beban yang kita terpaksa pikul sekarang ni. Suka atau tidak, this is the beban yang kita terpaksa pikul. Tak, tuan-tuan nak kata apa, tuan-tuan katalah. But inilah beban yang kita terpaksa pikul. Lepas ini, okey, DAP bersuara. DAP sekarang dah mula bersuara, nampak agresif. Lim Guan Eng menyatakan 10 perkara tentang Perdana Menteri. DAP pun kata kita sekarang ni macam tu. Kita nak UEC dan sebagainya. UMNO pula, kita tak nak UEC, kita tentang UEC. Masing-masing duk gaduh balik pasal UEC. Dah 3 tahun dah cerita ni, tuan-tuan. Tiba-tiba keluar balik UEC. Untuk apa? UEC ni adalah bahan untuk ditunggang oleh DAP, oleh UMNO. Benda untuk dia nak tunggang. DAP nak tunggang UEC, UMNO nak tunggang UEC. Dua-dua tunggang UEC. Tungganglah. Tapi sekurang-kurangnya mereka adalah kenderaan yang mereka nak tunggang. Binatang apa dia tunggang? Kata B. Ramli kan, binatang apa dia tunggang? At least adalah DAP nak tunggang UEC, UMNO nak tunggang UEC. Adalah benda dia nak tunggang. Soalannya PKR nak tunggang apa? Kalau kita tak berjaya cari benda yang kita tunggang, tonggenglah kita lepas ni, tuan-tuan. Tertonggenglah kita. Kita tunggang apa? Saya tanya soalan ini daripada hari itu. Ada seorang mamak ni reply video saya. Saya mengharaplah jawapan kepada persoalan saya. Kalau DAP ada benda dia nak jual, kalau UMNO dia nak jual ini, walaupun kita kutuk macam nak Akmal Saleh, tapi orang Melayu, sebahagian ultra Melayu suka apa yang UMNO buat. Walaupun kita kutuk macam mana DAP, sebahagian ultra yang penyokong DAP akan suka apa yang DAP buat. Tetapi ialah sekurang-kurangnya mereka ada benda yang mereka nak jual. Kita nak jual apa? Kita nak jual reformasi lagi. Kita nak jual anti rasuah lagi. Kita nak jual perkataan bahawa kita nak adalah parti yang tata kelola. Kita ni parti yang anti rasuah. Kita ni parti yang menentang rasuah. Kita kata kita parti penentang rasuah. Mana menteri kita dulu yang join demo nak apa orang kata tangkap Azam Baki. Dia sekarang lantik Azam Baki 3 kali, tuan-tuan. 3 kali. Kita nak kata apa? Ni jangan korang salah sangka pula. Ada orang tulis dalam FB, dia kata Iswardi marah PMX. Bukan saya marah PMX. Saya ni bak kata Rafizi semalam, saya ni emotionally dead. Saya tak ada benci ke marah ke, tak ada pun. Saya anggap PMX tu macam ayah saya lah. Dia ni tua sikit daripada bapak saya kan. Saya anggap macam ayah saya, orang tua yang saya anggap macam ayah saya. Cuma saya nampak beban itu adalah beban yang sekarang ni saya bagi tahu. Saya tukang bagi tahu lah, Datuk Seri, ni beban Datuk Seri utama, panglima utama dia. Ini beban kamu sekarang ini. Saya tahu, Datuk Seri tahu beban itu. Dan yang bestnya Datuk Seri, beban itu bukan didatangkan oleh orang lain. Beban itu Datuk Seri sendiri yang wujudkan. Kerana mungkin Datuk Seri tak tahulah, mungkin Datuk Seri tak faham ke, Datuk Seri sengaja nak buat macam tu ke. Pemilihan parti itu adalah planning Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pemilihan parti Nurul menang itu adalah planning Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak, tuan-tuan, memang betul. Hari ni saya cerita kepada viewer saya, yang bukan viewer saya lama dah tahu dah, yang viewer Rafizi semua, memang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang nak Izzah jadi apa orang kata, timbalan presiden, dan tak nak Rafizi. It's an open secret. Bukan saya yang tahu rahsia ni. It's an open secret. Sebab Rafizi ni bila MOF buat sesuatu, dia akan tegur. Dia kata tak boleh macam ni. So internal dia orang konflik tau. Ramai orang tahu sebelum ni pun orang komen, kenapa Rafizi konflik dengan Anwar? Inilah sebab dia kenapa. Sebelum ini Rafizi konflik atas tujuan nak bagi tahu salah tu. Tapi Anwar kata tak, don't worry, I'll handle this. Pasal Samsul, don't worry, I'll handle this. Pasal don't worry, I'll handle this. Pasal don't worry, pasal Farhaj, don't worry. Kenapa saya tak nak sebut, tuan-tuan? Tuan-tuan tengok nanti tumbang kerajaan ni. Ni dan ni akan kena. Siapa tu is? Tak apalah. Korang ni, time will come. Masa akan tiba. Dan masanya akan tiba. And jarang mulut saya ni tak masin, tuan-tuan. Jarang mulut saya ni tak masin kan.